makan moringa? Yang mana satu tak makan? Dua-dua saya makan. Oh, Dua-dua makan. Selepas makan setiap kali, saya akan ambil mula-mula moringa ni pagi 3 biji. Antrin sebiji. Tapi bila malam, lepas kita makan tu, saya makan sebiji moringa, sebiji altrin. Akak boleh tidur makan moringa? Bila saya dah makan tu, saya rasa macam dengan tidur tu, Alhamdulillah, kita boleh tidur lena lah. Biasa kan payah nak tidur mata keras. Kan? Lepas tu, itulah. Saya rasa macam dengan jimat ni kot. Kan? Sebelumnya tak ada masalah apa? Sebelum ni saya punya masalah, tak boleh baik. Sejak tua ni lah, selepas pencen ni, susah sikit nak tidur. Tidur tapi lambat. Macam itu, tidur tapi lambat, 12 ke atas. Walaupun baring pukul? Baring kadang-kadang kalau pukul 11 ke 10 tu masuk tidur, mata keli. Maksudnya dalam sejam lah. Maksudnya lama lah nak ke fasa tidur. Fasa tidur tu lambat. Tapi saya kata Alhamdulillah saya makan ni, saya rasa macam dengan cepat lah. Dia macam letak aja kat bantal, bye-bye. Selain daripada masalah susah tidur, buang air besar, ada masalah lain? Kebas kaki. Kayak selalunya kalau saya pergi tadarus tu, belum habis 2 orang baca, kaki dah berlunjur dah. Kan? Dah rasa sengal-sengal, kebas, semut-semut kaki kan. Tapi bila dah makan moringa ni, satu pusingan tu saya boleh lah. Dah boleh. Dah tak payah lunjur lagi dah. Mungkin tukar posisi tu, yes. Tapi nak kata berlunjur tu, masuk 1 round lepas 1 round setengah, barulah kita berlunjur balik kan. Yalah, kadang-kadang lengah. Tapi Alhamdulillah lah, saya rasa syukur sangat. Dan saya introduce untuk anak saya. Anak saya kerja workshop. Lepas tu dia lepas tu dia kata dia sakit pinggang, lenguh duduk tinggung kan. Dia biasalah nak tukar tayar apa semua tu. Dia kata okey lah, bila dia makan ni, saya suruh makan 2 biji lah. 1 pagi, 1 malam. Moringa? Moringa je lah. Altrin ni sebelum ni. Actually saya dah introduce untuk anak dara saya. Anak dara saya pun ambil ni sebiji, altrin sebiji untuk resedung. Alhamdulillah dia dah tak ada bersin-bersin macam-macam. Biasa pagi dia akan bersin. Itulah bila ni try ni, Alhamdulillah bila saya tanya dia macam dia kata dah kurang lah mak, dia kata kena teruskan, dia kata. Umur berapa nak ni? Alah, dia jarak dengan abang tu tak jauh. Seorang 29, seorang 28. Adik, yang perempuan tu adik. Yang abang tu 29. Okay, Alhamdulillah lah. Saya rasa banyaklah moringa ni improvement dia. Kan? Sangat bantu. Mungkin altrin ni pun saya rasa sesuatu yang amazing jugalah. Kan kunyit kan? Saya rasa macam kita rasa macam dengan lain lah. Dulu saya rasa orang cakap, orang Kelantan panggil laih. Macam penat, tak bermaya, bangun pagi kan. Kita rasa macam letihnya, malas. Kan? Tapi saya tak tahu, mungkin disebabkan saya ambil ni selalu, kita rasa macam sihat, segar, kita boleh buat kerja. Jadi masa bertenaga. Jadi saya boleh buat daripada satu kerja ke satu kerja yang lain tu, memanglah kena berhenti kan. Mana boleh terus macam muda-muda, memang tak lah. Kita dah 60-an ni dah tak ada dah tenaga macam dulu kan. Dulu kita boleh buat daripada cuci kain, jemur kain, lepas tu terus pergi buat lain, berkebun ke apa kan. Ni tak lah, kena break kejap. Tapi kita rasa ada tenaga. Kita rasa macam kuat lah. Lepas tu tak lama tak dah makan ni? Sekejap dulu masa Umi introduce kat saya rasa macam awal tahun kan dengan Aziz. Lebih kurang dah. Sebelum tu saya rasa malasnya. Yang amat bangun pagi lah paling malas. Kan? Ini lagi terbangun pagi, boleh mengaji dulu. Lepas tu terus pergi basuh kain. Kalau awak cuci pun kain tu masuk washing machine. Tapi kita rasa ada tenaga dan kita boleh bergerak lah. Itu paling bersyukur sangat lah. Alhamdulillah.
Ini memang saya rasa memang sangat bermanfaat lah. Dia Kalau punya. Cik Aziz, aktif dalam 4 bulan gitu kan. Sebelum ni tak makan Ya, saya yang moringa biasa. aja. Ada perbezaan tak Kak bila tambah dengan Atrim? Saya rasa memang bagus lah. Sebab dengan tambahan entry ni, dia bagi kita lebih apa? Lebih booster, dia booster. Dulu moringa ni dia just macam dengan slow juga kan. Yalah, sebab saya pun baru mula. Jadi masa masuk dengan entry ni kita rasa macam cergas sikit. Kita rasa ada tenaga dan betul lah macam booster lah. Dia memberi kita lebih daya tenaga, cergas. Sebenarnya dalam ni dia ada halba tu pula dalam dia ada inulin. Inulin tu dia bantu serapan moringa lagi banyak, 5 kali ganda. Itulah sebabnya Saya rasa pun alhamdulillah. Saya rasa baguslah sangat. Masih baiklah saya diintroduce dengan moringa dengan Atrim. Sangat-sangat memberi manfaat lah, benefit lah. Kalau dulu saya makan ubat dekat farmasi. Ubat saya makan sebab saya sakit lutut juga. Macam mana lutut sekarang? Okey jugalah sebab tapi saya continue lagi lah. Tapi maksudnya dulu nak naik tangga walaupun bantuan dengan ubat daripada farmasi tu sakit jugalah. Tapi sekarang ni saya boleh naik tangga smoothly lah. Steady lah, tak ada tapi saya jangan tinggal. Kalau saya tinggal je satu hari, katalah terlupa, lambat ke, biasa saya akan ambil sebelum makan kan. Saya akan ambil sebelum makan. Dia bagus untuk ni. Kalau makan selepas tu, dia macam kurang sikit lah sebab dah ditindih dengan makanan kan. Tapi kalau ambil di awal, saya cubalah. Itu eksperimen saya kat diri saya. Kan kalau kita tak buat macam tu kita tak tahu apa khasiat dia kan. Jadi bila kita try sendiri kita baru tahu ini rupanya. Kan Mas Aziz telefon saya tanya kan apa khasiat sekarang tu akak. Saya tak boleh nak bagi sebab saya kata saya baru cuba. Yang saya lawas yang saya pastinya bila ambil entry ni dia lawas bila kita buang tu. Yang itu saya sangat bersyukur sangat. Bila membuang tu rasa macam banyak. Memanglah lega lah. Sebab kita rasa macam dengan ya Allah macam dengan lega ringan perut. Beza. Sebab sebelum ni pun masa saya muda pun saya susah. Saya susah membuang sampai masa saya bersalin. Saya nak buang tu berdarah-darah. Alamak, masuk dalamnya. Sensor. Lepas tu pergi hospital sampai kena minta ubat mencair. Lembutkan tu. Bila saya makan ubat tu baru okey. Tapi bila saya ambil ni, saya rasa syukur sangat sih. Pagi-pagi dia dah terus keluar sendiri. Alhamdulillah. Kalau dulu, ya Allah, 2 hari baru sekali. Sekarang hari-hari. Hari-hari. Kita rasa macam alhamdulillah kita rasa perut tu kosong lah. Kita rasa lega, tak payah paksa. Dan walaupun kita dulu saya kena makan limau. Makan limau macam mana? Untuk limau makan sebiji sekali kupas. Tapi limau yang kita kupas kulit tu lah. Sebiji sekali. Kalau tak boleh buang. Bantuannya sebelum saya ambil Atrim ni lah. Tapi lepas tu ada saya ambil ni, tak perlulah limau tu. Macam limau, nanas, papaya pun dah tak dengar dah cakap petik. Dah tak dengar dah. Dulu yang petik kita ambil blue je. Ni dah. Ni memang tahap sampai macam tu lah. Lepas tu bila ambil Atrim ni, okey lah. Tak payah cerita lah. Dia pagi, petang. Okey, lega sangat. Syukur sangat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak mencuba moringa dan Atrim. Terima kasih banyak-banyak Kak Haji. Sebab saya rasa macam dengan sangat-sangat bermanfaat. Tu je lah. So, saya nak anak saya baru je cuba dalam bulan lepas. Tapi yelah budak. Duduk rumah lain kan. Dia duduk kat BSP. Tak tahulah makan ke tidak kan. Cuma selalu tanyalah. Ambil tak? Ambil tak? Kan? Yang perempuan tu selalu balik sini. Bolehlah tanya. Dia kata selalu ambil mah. Namun dia kan dah kurang. Kalau tak pagi-pagi selalu bersin dia tu. Tapi ni dah tak ada lah. Bukan tak ada lah, ada. Sebab baru lagi kan. Saya ingat dalam bulan lepas saya bagi. Sebab dah dia kata macam gatal-gatal lah kan. Kan. So saya kata baik ambil.
Itulah. Baguslah. Saya rasa macam dengan efektif sangat lah. Efektif sangat lah. Alhamdulillah. Tapi bukan puji Memang ini berlaku kat atas diri saya. Saya tak tahu orang lain. Saya jujur. Kita bukan sebab ada. Tak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bagi saya